Pernah tak kita terfikir, kenapa ada orang bila miskin, solatnya terjaga, hatinya lembut, hidupnya penuh berkat. Tetapi bila kaya, semua tu hilang satu persatu. Satu kaedah ni yang sepatutnya kita fikirkan dan renungkan. Kathirum minan nas la yuslihuhum illa al-faqr. Ramai daripada manusia tidak memperbetul keadaan diri mereka melainkan dengan kemiskinan. Lihatlah, ketika dia miskin, dia menjaga solat 5 waktu di masjid. Bila dia miskin, dia menjaga silaturahim, berbakti kepada ibu dan ayah, membaca Al-Quran, berzikir, berwirid dan berkhidmat untuk orang Islam serta untuk dakwah. Apabila dia miskin, kita lihat dia memiliki sifat tawaduk, hati yang lembut dan jiwa yang baik. Walaupun dia miskin, sedikit harta yang ada padanya tetap dikongsi bersama fakir miskin. Ya, dia tidak punya banyak harta, tetapi dari yang sedikit itu dia memberi. Memberi kepada siapa? Kepada fakir miskin. Dia turut menyumbang, memberi dan membantu walaupun dia sendiri fakir, dan hatinya ikhlas serta gembira melakukannya. Perhatikan juga ketika dia miskin, bagaimana dia berusaha memenuhi hajat fakir miskin, kerana dia salah seorang daripada mereka dan tahu benar keperluan mereka, maka dia bersegera membantu mereka. Kita juga melihat mereka istiqamah menghadiri majlis ilmu antara maghrib dan isyak. Selepas isyak, ada kalanya di waktu subuh, malah ada kalanya dia hadir khusus untuk kuliah selepas subuh. Namun, bila menjadi kaya, menjadi usahawan besar, bisnes juta-juta, menjadi pemilik harta yang banyak, dia berhenti daripada menjaga solat 5 waktu berjemaah di masjid di awal waktu. Perkara ini berlaku kepada sebahagian orang, bahkan kebanyakan mereka. Kita tidak katakan semua, kerana tetap ada orang kaya yang bertakwa, orang berada yang soleh. Tetapi sekarang kita berbicara tentang sebahagian besar manusia. Ingatlah kalimah ini. Kathirum minan nas la yuslihuhum illa al-faqr. Ramai manusia tidak dapat memperbetul keadaan mereka melainkan dengan kemiskinan. Tidak dapat dibetulkan melainkan dengan kemiskinan.